Okay, sambungan tadi. Jadi saya dapat izin tu pun, dengan almarhum Ustaz Zaidi sewaktu dia hidup. Alhamdulillah dia sudah mengizinkan saya membacakan pun dengan pertama saya belajar dengan guru lain dulu, kemudian jumpa Ustaz Zaidi ni. Jadi saya kongsilah pengalaman saya belajar dengan beberapa orang guru dan keutamaan saya pada pengalaman saya sepanjang dengan Ustaz Zaidi. Itulah saya tuangkan di video dan pengajian tu yang saya rakam jadi video akan pengajian kitab Subul Sa'adah tu. Kalau ikut layak memang rasa tak layak lah kan, sebab dalam cetakan yang baru tu dia kata memang digalakkan kepada orang yang nak ambil sanad jumpa Ustaz Harun, Ustaz Azli, semualah dia suruh Ustaz Nasuha. Cuma saya ni dapat izin daripada dia dan saya minta izin dari dia. Jadi saya pun membaca pun pada kawan-kawan yang awam, dan saya pun anggap diri saya awam lah, jadi kami berkongsi sama awam punya maklumat. Nak baca sanad tinggi-tinggi mungkin kena ngaji Ustaz Harun di Melaka, ataupun cari Ustaz Azli di Bukit Kuda, atau Ustaz Nasuha di Terengganu, atau Habib Umar, ulama terakhir yang ziarah Tok Gojil lah, Habib Umar dan Habib Ali Zain Abidin. Itu memang lesen besar lah. Mana kalau ada buat kitab sanad Tok Gojil lah ni, jumpa Habib Ali Zain Abidin, Habib mengaji betul-betul lah, mana dia lebih alim dari saya kan. Adapun saya membaca ni dengan level orang awam, saya kongsi pun dengan kawan-kawan saya orang awam juga. Macam saya staf pejabat yang dalam online tu, ada yang staf bank, macam adik saya jurutera di Johor, sepupu saya staf juga pejabat di Ipoh, macam di Tanjung Malim tu, daripada Tanjung Malim staf UPSI, CC di UPSI, so staf Kementerian Kesihatan yang tu. Lepas tu siapa lagi, ada bomba. Itu semua kami besar dari kecil tu, memang orang Taman Hijau, orang Tanjung Malim. Cuma sekarang dah terpisah. Macam sepupu saya di Johor, sepupu saya di Ipoh, adik saya di Johor, saya sendiri di Shah Alam. Lepas tu 3 orang di Tanjung Malim. Yang UPSI tu yang public bank dengan kira Tanjung Malim Selain River lah. Selain River tu ibarat 2 orang lah, sebenarnya 2 orang. Yang staff KKM dengan bomba. Itulah yang tujuan saya merakam, dan saya rakamkan tu dan saya rakamkan ni supaya saya takut ada boleh ingat saya ustaz pula. Saya kata ustaz lah, saya sekadar orang-orang awam yang berkongsi ilmu secara awam, dapat izin dari Ustaz Zaidi. Dengan keterbatasan yang saya miliki ni, saya berkongsi mana saya mampu. Sekian penjelasan, wallahu alam.